Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sekarang dalam podcast Pod Bakat Murid PBDMT. Atau nama kita sebenarnya Pod ni pertama kali dilancarkan Pod Bakat PBDMT. Yang mana di sini kita berkongsi cerita tentang peranan dan juga pengelolaan kejohanan-kejohanan sukan di daerah Melaka Tengah. Okay, jadi pada hari ini kita ada seorang tetamu khas yang kita jemput untuk berkongsi secara langsung kita punya peranan dia. Okay, sebelum tu saya nak maklumkan juga podcast ini kita wujudkan adalah untuk kita berkongsi secara terus kepada pendengar-pendengar dan juga yang melihat podcast kita ni untuk mengambil mungkin ada inspirasi yang akan tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada hasil perkongsian bersama dengan orang-orang sukan kita. Bukan sukan saja, di sini juga kita akan panggil juga orang-orang berkenaan co-curriculum, okay? Badan beruniform, persatuan sukan, kelab dan persatuan, okay? So tapi pada kali ini kita bawakan khas pengurusi teknik pembangunan sukan olahraga daerah, okay? Yang dah naik pangkat. Dulu dia kawasan, tapi sekarang dah naik daerah, okay? Cikgu Ridwan Fendi bin Muhammad Anafiah daripada SMK Teknik SMK St. David. Okay. So untuk makluman juga Cikgu Ridwan ni adalah orang pertama yang kita jemput dalam kita punya podcast ini. Okey. Sebenarnya kita sedang dalam proses untuk melaksanakan kejohanan sukan olahraga di peringkat daerah Melaka Tengah. Okey, pada 13 hingga 17 Julai yang akan dilaksanakan di Padang SMK Tun Haji Abdul Malik dan juga IPG, Stadium IPG. Okay. Pengelola bersama kita ada 8 buah pengelola, iaitu pengelola utama kita ialah SMK Tun Haji Abdul Malik, SK dibantu oleh 7 lagi sekolah kebangsaan, iaitu SK Tanjung Minyak, SK Tanjung Minyak 2, SK Cheng, SK Payu Rumput, SJKC Pehwa, SJKC Pefong 1, dan SK Kerubung 2. Okey, cukup cikgu? Cukup. Ada yang saya tertinggal tak? Cukup. Kalau tertinggal tu minta maaf mungkin dah sebanyak sebut dah terlupa dah sekolah mana. Tapi tak apa, kan kita ulang sekali lagi sekolah mana yang terlibat. Baik, so kita berbalik kepada tetamu jemputan kita ni. Okey, orang lama dalam sukan olahraga yang merupakan jurulatih di sekolah sendiri dan juga tonggak utama dalam apa saja kejohanan olahraga di peringkat daerah Melaka Tengah. Beliau ni dah bantu saya banyak di peringkat daerah Melaka Tengah. Sebelum ni bersama dengan pengurusi teknik Cikgu Azrul. So Cikgu Azrul dah naik pangkat sebagai JPK HEM dan dia mengamanahkan tugas ini kepada Cikgu Ridwan. Baik, Cikgu Ridwan, pertama sekali boleh tak cerita tentang pengalaman cikgu dalam masuk ke arena olahraga ni, daripada awal lah sehingga menjadi pengurusi teknik daerah ni. Pada orang melihat pengurusi teknik macam biasa, tapi bila mereka yang dah berkecimpung ni, dia lain kan. Satu tanggungjawab yang agak besar. Sebelum kita bercerita tentang tanggungjawab cikgu sebagai pengurusi teknik ni, cerita dulu pengalaman dalam olahraga ni. Okay, sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau cerita bab pengalaman ni, saya rasa saya tidaklah terlalu banyak pengalaman. Cuma saya ni asal-asalnya daripada orang silat. Dulu masa saya sekolah, kemudian naik universiti, wakil universiti. Tapi bila dah start mengajar kan, silat ni pula saya dipostingkan di Sarawak. Memang kalau kat Sarawak ni dia kurang lah sikit. Bukan tak ada tapi kurang sikit. Kawasan pula luar bandar masa tu. Okay. Jadi saya tengok satu di Sarawak ni
sukan olahraga ni adalah salah satu sukan yang tonggak utama dia orang. Kalau kita tengok pun memang sejarah-sejarah di peringkat MSSM pun memang Sarawak daripada dulu memang sampai sekarang memang dia Top five, antara negeri yang yang bagus lah dalam sukan olahraga. Jadi budaya itu saya ikut dapat pula satu sekolah dengan guru yang berpengalaman, yang sangat berpengalaman. Saya belajar sesuatu 6 tahun di Sarawak, kemudian saya balik di sini. Bila saya balik di sini, saya posting di sekolah SMK Tinggi St. David. Sekolah ni bukannya sekolah ada budaya olahraga lah. Okay. Tapi sekolah tu bagus, sukan kurikulum bagus, cuma olahraga tu sangat-sangat orang cakap kurang lah. Okay. Berbekalkan ada pengalaman sikit saya belajar daripada Sarawak, saya teruskan usaha itu di SMK Tinggi St. David. Tahun pertama, tahun kedua dah mula ada nampak sikit hasil lah. Dah nampak sikit hasil. Kemudian COVID 2020. 2021 saya mula balik 2021, tapi tahun tu tak ada kejohanan di peringkat daerah dan negeri. Okay, 2022. Okay. Waktu tu kita dah mula macam nampak lah kita punya keberkesanan program latihan dan sebagainya. Kita melonjak daripada tak ada nama, tak ada pingat, tak ada apa langsung ke tempat yang ke-5 2022. Keseluruhan untuk kejohanan olahraga MSSD Melaka Tengah 2022. Okay, tahun 2023. Okay, kita bermula dengan baik 2023. Pada bulan awal persekolahan kita ada merentah desa, kita johan keseluruhan kejohanan merentah desa Majlis Sukan Daerah Melaka Tengah. Okay, johan keseluruhan, satu pencapaian yang bagi saya luar biasa. Mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi saya itu adalah satu luar biasa sebab kita bermula daripada kosong, kemudian pergi kepada kejohanan olahraga MSSD Melaka Tengah, kita juga johan keseluruhan secara mengejutnya mengalahkan sekolah-sekolah yang dah biasa dalam olahraga. Okay? Tapi bukan itu yang kita nak tengok, cuma saya nak berkongsilah sedikit tentang olahraga ni dia kena mula. Dia kena start, dia kena belajar. Dia tak boleh kita ikut-ikut. Lebih banyak kita bertanya, lebih banyak kita menimba ilmu daripada orang, insyaAllah kita akan dapat lebih banyak. Okay? Kemudian pada tahun 2024 saya 2023 saya ditarik untuk menjadi jurulatih negeri. Okay, 2024 saya pula berkecimpung dalam bidang teknik. Okay, maksudnya saya masa tu ditarik sebagai pengurusi teknik kawasan. Mungkin dia tengok saya ada sedikit komitmen, bukan bagus, sedikit komitmen yang baik, banyak daripada orang lain. Bagus tu sebenarnya, kau tak dilantik. Kemudian saya turunlah membantu untuk technical, dan bila saya masuk technical ni memang saya lihat satu benda yang berbeza lah. Okay, berbeza sebab masa kita memang kita, kalau kita tengok masa kejohanan tu orang tengok memang PT tak buat apa-apa masa kejohanan. Tapi kalau dia tahu macam mana sebelum semasa kita dalam bilik apa semua set up barang, kita set up untuk kejohanan tu, memang dia orang akan surrender. Okay, surrender. Dengan sukan olahraga ni yang begitu luas, nanti kita cerita pasal sukan olahraga yang sangat-sangat luas. Daripada situ saya mula belajar dan saya rasa sangat bersyukur sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat daripada PPD, okay, daripada kawan-kawan jurulatih dan juga kawan-kawan teknikal. Panjang lebar. Tak apa, memang kita nak berkongsi. Sebenarnya macam mana yang cikgu cerita tu, memang kita perasan pada 2023 tu tiba-tiba St. David terus dapat ranking tau. Dulu semasa KYS di dalam kawasan kita, KYS yang monopoli kan. Betul. Lepas tu bila KYS kita dah keluarkan, dia dah masuk kawasan Alor Gajah, daerah Alor Gajah, dan tiba-tiba St. David yang naik. Kan, daripada tak ada nama tiba ada nama. So satu pencapaian yang kata membanggakan lah. Dan lepas tu kita sentiasa nampak lah olahraga merantau desa, kita dah nampak nama St. David ni. Rupanya ada tulang belakang dia yang naik kan. Inilah tulang belakang dia St. David ni. Kalau dulu St. David ni dia hoki bola sepak, renang, renang. Banyak renang, atlet renang, polo dan sebagainya lahir di situ kan. Betul. Tak ada olahraga ni kurang. Tapi inilah
tulang belakang yang menaikkan olahraga di St. David lah antara orangnya. Baik. Jadi kita berbalik kepada peranan. Macam kita cakap tadi lah. Orang melihat pengurus teknik macam tak ada apa. Duduk dekat stadium berdiri tegak je kan. Macam tak ada function pun. Betul. Tetapi bagi mereka yang berada dalam bidang pengurusan, pengurus teknik ni antara yang paling pecah kepala. Nak memikirkan dari segi sebelum, semasa dan selepas. Daripada mungkin cikgu boleh ceritakan apa peranan dari sebelum, semasa dan selepas biar semua orang tahu. Bukan kita nak menakut-nakutkan mereka, tetapi olahraga ni satu sukan yang sekolah-sekolah pengelola agak seram menjadi pengelola kan. Kalau sekolah sukan lain kita cukup satu pengelola mengenang satu sekolah pengelola rendah. Tapi olahraga kita letak banyak sekolah pengelola kerana kita tahu untuk memastikan kelancaran kejohanan ni bukan sesuatu yang mudah. Bukan semudah sukan-sukan lain. Sebab dalam olahraga ni dah nama pun olahraga atau kita kenali dia sebagai mother of the sport. Semua ada banyak berpuluh acara dalam olahraga ni. Jadi ceritakan sikit peranan sebagai pengurusi teknik daerah ni semasa sebelum, semasa dan selepas kejohanan. Okay, kalau cerita peranan ni kita berbalik kepada skop utama kerja kita. Okay, kita adalah pengurusi teknik ni adalah orang yang akan mengendalikan secara keseluruhan apabila menerima satu tarikh daripada PPD. Okay, kita akan jadi macam orang tengah lah antara PPD dan juga sekolah pengelola dan akan terlibat untuk secara kedua-duanya. Okay, kalau kita tengok, kita bahagikan skop kerja pengurusi teknik ni, kalau kita tengok memang tak ada apa-apa lah. Okay, tapi kalau kita betul-betul kita bahagikan, kita selami, kerja dia tu memang sangat-sangat banyak. Tambah-tambah untuk olahraga lah. Okay, untuk sukan lain pun dah letih, olahraga tambahlah letih. Tapi saya bukan kata letih tu maksudnya saya nak berhenti, tak. Letih tu yang membuatkan saya rasa lagi semangat dan nak belajar. Cabaran cabaran. Kalau sukan lain, saya bagi contoh macam sukan bola sepak. Dia ada bola sepak kategori bawah 12 tahun, bawah 15, 18. Bawah 18. Itu untuk bola sepak. Tapi main bola sepak lah. Okay, untuk olahraga, bawah 12, bawah 15, bawah 18. Kemudian dia ada lelaki, ada perempuan. Okay. Kemudian dalam olahraga tu ada berapa banyak pecahan acara. Terlalu banyak yang kalau kita nak sebut satu-satu pun panjang ni panjang dan juga mungkin ada yang tak tersebut. Okay? Ada lari, ada lompat, ada macam-macam. Semua itu adalah ada peraturan dan dia punya peraturan masing-masing. Okay, semua itu adalah bawah tanggungjawab sebagai pengurusi teknik. Kita menyusun acara, kita juga yang merancang. Okey, dan juga peraturan tu mesti kena ada dalam, kita menetapkan peraturan untuk peringkat daerah macam mana supaya dapat dipatuhi oleh semua sekolah. Okey, untuk peringkat daerah kita ada peraturan di peringkat daerah. Kita tak boleh ikut kita hanya merujuk peraturan di MSSM dan juga KOM, tapi dalam masa sama kita buat peraturan untuk peringkat daerah supaya dapat sesuaikan dengan keadaan kita. Okay, di daerah Melaka Tengah, sebab kita ada banyak sekolah di bawah Melaka Tengah, sekolah rendah kita ada 94. 95 dah. 95 dah sekarang. Okay, sekolah menengah ada 43, 44. 41. Itu tak termasuk swasta. Sekolah swasta. Okey, jadi totalnya ada lebih kurang dalam hampir 150 buah sekolah. Bila semua ni kita libatkan di bawah satu kejohanan, memanglah satu benda yang kita katakan cukup mencabar. Okey. 150 orang pengurus yang kita kena hadap. Okey, 150 kerana. 150 kerana. Tapi semua okey lah. Okey, buat cikgu-cikgu di Melaka Tengah ni sangat-sangat okey lah. Okey. Cuma lain orang lain cara, lain orang lain kefahaman, lain orang yang kita rasa benda ni bila kita sampaikan semua orang boleh terima dan semua orang boleh faham, tapi tak semudah itu untuk 150 orang. Okay, jadi itu sebelum. Bila semasa kita mengelolakan kejohanan tu, kita kena pastikan keselamatan semua atlet. Okay, yang bertanding mesti dapat keadilan ataupun kesamarataan dalam pertandingan tu. Okay, kita tak boleh nak membezakan. Walaupun saya sendiri pun ada sekolah, tapi saya tak boleh nak melebihkan sekolah saya. Kita kena jadikan satu pertandingan itu adalah satu pertandingan yang adil dan untuk semua orang
dapat keputusan yang adil. Okay. Jadi masa tu kita kelola bersama dengan sekolah pengelola lah, dan juga pegawai-pegawai yang dilantik untuk menjadi pegawai semasa kejohanan, dan juga tak lupa untuk semua peserta atau atlet yang sanggup dan juga berhempah pulas untuk bertanding. Okay. Dan selepas kejohanan, orang lain lepas kejohanan, okay, settle balik. Okay, Selesai. balik, settle selesai. Kita lagi pengurusi teknik bersama dengan kita punya sekolah pengelola kena kemas, kena pastikan semua barang dah berada dalam keadaan baik seperti mana kita pinjam, untuk kita hantar semula kepada mana tempat yang kita pinjam. Kita juga kena selesaikan semua urusan kita dengan venue pertandingan, dan juga kerja-kerja kita selepas, iaitu laporan dan sebagainya, untuk kita habiskan ke semua tugasan tu. Kalau nak buat checklist tu saya rasa mungkin 100, 200 tu tak tahu banyak mana, tapi tak pernah lah buat checklist. Cuma kerja itu memang kita faham dan kita belajar setiap hari, setiap kali kejohanan tu berlangsung. Itu belum kira nak select lagi untuk ke peringkat lebih tinggi lagi. Betul, belum lagi kan. Nak pilih macam-macam lagi tu. Nak bawa atlet daerah pergi ke peringkat negeri. Pun ada cabaran dia tu. Betul. Sebab ada isu-isu sebelum ni, dia champ tapi kita tak bawa dia peringkat kebangsaan contoh kan. Sebab level tu tak cukup kan. Memang dia champ di peringkat negeri ataupun daerah. Kadang atlet kita juga kan dia, sebab mostly atlet-atlet olahraga ni daripada Melaka Tengah lah kan. Ya, betul. Kita bukan nak belagak, tapi memang atlet Melaka Tengah ni memang ramai kan. Jadi kadang bila dah champ di peringkat negeri, kebangsaan nama tak naik. Parent tanya kita. So sebenarnya ada level dia kan. Tak lepas tahap had kelayakan. Yes. So tak lepas di peringkat negeri, walaupun dia champ kita tak bawa ke peringkat kebangsaan. Tak bawa lah. Sebab kita ambil had kelayakan kita biasanya tempat kelima tempat keempat kebangsaan. Tempat kebangsaan. So kalau kita main hantar je peringkat saringan kita dah last. Peringkat ke-6 kebangsaan kita. Peringkat ke-6 ke-6 kebangsaan. Okay. So peringkat ke-6 tuan-tuan baru lepas. Kalau tak lepas tahap had kelayakan tu memang walaupun champ Johan negeri kita takkan ambil dia. Sebab level dia tak capai lagi. Bukan kata suka olahraga je sebenarnya. Macam suka-suka melibatkan mata ni, macam memanah pun dia akan ada had kelayakan. Timing, cara renang sama kan. Dia takkan suka-hati benar-benar mentang-mentang lah aku champ tapi tak ambil. Tak. Kita bukan ada kata apa, kita tak memilih kan, tapi ada had tu, level tu. Kita tak nak sekadar hantar saja tapi tak memberi saingan pun kepada negeri lain kan. Okey, tu antara tugasan lah pengurusi teknik. Bukan habis kejohanan habis, tak. Dia terlibat untuk pemilihan ke peringkat negeri, dan Cikgu Ridwan pun merupakan jurulatih negeri. So nak pilih pula untuk ke peringkat kebangsaan. Okey. Jadi memang tidak habis kejohanan kita 17 bulan selesai. Dia punya tugas tak habis pada 17 tu. Dia akan melayat-layat lagi tu kan. Nak kemas, nak hantar, nak naik lori. Inilah orang-orang dia. Dia ada tim dia, kita ada pengurusi daerah, pengurusi kawasan, kita ada teknikal yang membantu. So dalam olahraga ni dia punya teamwork kena padu. Kalau teamwork dia tak kuat, saya rasa Cikgu Ridwan berjalan pun dah tak nampak tak jejak bumi dah ni. Kan dalam keadaan yang hati kena kental. Hati kena kental, kena kuat. Maki apa semua kawan-kawan pada ni kan. Kita terpaksa tahan. Itu antara yang orang sukan ni kena tadah lah. Orang sukan ni telinga dia kena, orang kata apa, kena tebal sikit lah. Kena tebal sikit kan. Bukan kata kita orang sukan ni tak bagus, tak. Kadang daripada luar ni dia tak faham tugas kita. So bila dia nampak dari satu sudut, dia terus blame kan. Sebenarnya dia kena lihat di banyak sudut. Baru dia nampak macam ni, kenapa kita buat keputusan macam ni. Okey. Cikgu Ridwan, sepanjang menjadi pengurusi teknik kawasan, daerah, apakah cabaran yang paling kata apa? Yang paling sukar lah, ataupun cabaran-cabaran yang pernah Cikgu Ridwan hadap lah. Okay, dalam konteks cabaran ni, kalau saya rasa yang pertama sekali tu saya sebut tadi tu lah, kepelbagaian ataupun banyaknya acara dalam olahraga itu sendiri. Itu adalah cabaran-cabarannya. Okay, setiap acara itu perlu kita faham dengan sebetul-betul faham. Okay, sebab apa kita kena faham sebetul-betul faham? Kita akan jadi tempat rujuk untuk jurulatih dan guru-guru, juga ibu bapa yang alert tentang perkara dan peraturan.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan keadilan. Okey. Dalam konteks saya sendiri sebagai seorang jurulatih di sekolah dan juga bawa pasukan saya. Tapi dalam menjadi seorang pengurusi teknik, saya tak boleh berpegang kepada tim saya. Saya kena berpegang kepada keadilan kepada semua. Okey, sebagai contoh kita ambil acara-acara yang melibatkan pingat, acara-acara akhir. Okey, pada ketika itu, saya ambil contoh jalan kaki. Pada ketika itu ada seorang atlet A, dia sedang mendahului, tapi pada akhirnya dia dibatalkan. Okay. Kenapa dibatalkan? Coach mesti tanya kita. Ibu bapa mesti desak kita. Betul. Sebab mereka nak tahu kenapa anak dia dibatalkan. Jadi kita kena ada satu jawapan yang kukuh untuk kita bagi kepada jurulatih, kita bagi kepada ibu bapa supaya apa yang kita lakukan itu diterima oleh semua orang. Okey. Ya. Itu yang bagi saya satu cabaran lah. Okey. Pernah di tahun ni dimaki daripada jauh, tapi sebenarnya dia bukan maki saya, cuma saya berada di situ. Dia ague. Kita sesama cikgu pun. Cuma yalah bila bertanding ni, dia yang fanatik tu lain. Fanatik tu lain. Dia dah lupa siapa dia bawa atlet pula kan. Tiba atlet dia dibatalkan ataupun ada satu macam salah faham dari segi keputusan dan sebagainya. Benda tu yang akan jadi satu benda yang sulit lah. Tapi dalam menangani tu, saya ni dulu saya memang lantang masa jurulatih. Masa jadi jurulatih tu, saya antara orang-orang yang sentiasa kerap bertanya dan juga kerap, bukan kita kata protes, kerap macam mempersoalkan sesuatu. Tapi bila saya jadi pengurusi teknik ni, saya belajar sesuatu kena banyak sabar lah. Memang kena banyak sabar. Baru nampak semua. Nampak dia macam mana nak handle. Dulu yang lama-lama macam Cikgu Azrul dulu dah cakap dengan saya, Wan, satu hari nanti bila kau hadap benda ni, kena banyak sabar. Tak nampak banyak-banyak, dia kata. Ya betul, memang betul. Okay, memang betul. Kadang-kadang kita nak mengenengahkan sesuatu benda yang baru pun susah orang nak terima. Betul. Okay, bukan kata dari segi peraturan dan sebagainya. Sesuatu yang baru, yang baik pun susah orang nak terima. Bukan susah orang nak terima, tak semua orang boleh terima. Betul. Dia sebenarnya macam dari side jurulatih, dia lain. Pandangan dia dari side jurulatih lain. Pandangan dari side pengurusan dia lain. Kan? Sebab tu kadang masa kita jurulatih memang kita argue. Tapi once kita masuk dalam pengurusan, dah lain. So secara langsung kita akan cool down kan. Sebab kita tak nafikan bila kita berada di side jurulatih, kita nak menang. Ya, betul. Kita nak menang, tapi mungkin yang perlu kita terapkan dalam sukan ni, selain menang, kita ada objektif kita terhadap murid. Kita tak boleh over sangat kan. Itu yang kita nak terapkan. Memang kita fanatik untuk menang, kita begini cuma cara tu untuk persoalkan tu ada cara dia kan. Bukan dengan makian, kata-kata tak elok kan. So itu yang kita nak terapkan kepada cikgu-cikgu kita, sebab cikgu ni adalah idola kepada anak-anak murid kan. Kalau cikgu sendiri yang kadang kita tak nafikan, bukan semua lah, ada segelintir, bukan 1-2 orang saja yang terlalu over. Kita nampak cikgu-cikgu ni memang bagus, dia latih. Jadi dia terlupa bila dia nak menang tu, dia dah lupa dia punya, ketika itu dia berhadapan dengan cikgu juga kan? Dia dah terlupa. So yang itu yang kalau boleh kita nak sama-sama mengingati dalam kita mengejar kejayaan. Sebenarnya kita ada nilai-nilai yang perlu kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Sebab sukan ni, saya ingat satu guru saya cakap, ada 2 benda yang kita kena bawa. Satu adab, yang kedua disiplin. Bawa 2 ni, insya-Allah mudah untuk laluan kita berikutnya kan. Tapi kalau kita tak ada adab, tak ada disiplin dalam sukan, susah untuk kita pergi ke peringkat yang lebih jauh, betul? Banyak sejarah-sejarah kita tengok kalau atlet-atlet ni yang tak beradab, tak ada disiplin, memang dia talented kan. Bagus, tapi tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Dari satu adab dia tak ada dengan jurulatih, dengan cikgu, dengan orang yang lebih tua. Lepas tu disiplin tak ada kan. Teragak dia nak berlatih, dia berlatih. Sedangkan dalam sukan ni konsistensi tu penting, betul Kalau tidak dia akan drop dah habis. So untuk fighting tu dah susah lah kan. Okay, baik. Jadi dalam kejohanan olahraga ni kan, ada tak peraturan baru yang tahun ni ada peraturan baru tak yang diberi oleh KOM ataupun KOM
yang perlu cikgu-cikgu tahu? Kalau dari segi peraturan baru ni, dia bukan peraturan lah, dia kemas kini peraturan-peraturan yang lama. Kemas kini, Itu okey. memang sentiasa dari semasa ke semasa memang ada lah. Mengikut keadaan semasa, mungkin ada sebelum pertandingan-pertandingan yang besar sebelum ni ada berlaku sedikit pertikaian daripada isu ke pengadilan, jadi dia ubah sedikit benda tu. Sebagai contoh kita ambil dulu kalau ini yang sebelum-sebelum ni lah, maksudnya kalau dulu untuk larian 4x1, dulu kita ada zon penerimaan baton sebelum dan juga selepas. Ada 10 meter, 10 meter. Ya. Okay, kemudian dia tambah baik kepada 15 meter, 15 meter. Now, sekarang dah 30 tu, dia terus buat zon penerimaan baton untuk 30 meter tu. Terpulang lah dia nak tunggu kat mana. Dulu ada zon menunggu, zon terima. Sekarang tak. 30 meter tu boleh sepenuhnya digunakan nak tunggu ke nak terima, semuanya dekat situ. Itu contoh dia lah. Okay, kalau nak cerita memang banyak. So maknanya 30 meter tu daripada dia berdiri tu. Daripada garisan pertama untuk diterima tu sampai ke garisan yang tu lah, zon penerimaan baton tu. 30 meter. Jauh dah Jauh, tapi itu pun ada yang batal. Telajak juga. Dan ada yang telajak juga. Bila dah masuk peringkat yang lebih tinggi tu memang laju kan. Tapi kalau macam tu ada tak kelebihan daripada, kadang ada sekolah yang seorang je aktif laju. So kalau dia curi dekat 30 meter tu, boleh, tak ada masalah. So boleh. tactical lah. Dia cover untuk 30 meter yang terakhir tu boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Menyusun tactical untuk memendekkan larian pelari-pelari tertentu yang dan agak juga lemah tu lah kan. juga pelarian pelari tertentu. So itu semua sekarang ni relay ni bergantung kepada teknikal lah sekarang. Technical. 100%. Sebab laju macam mana pun kalau tak training pertukaran baton memang susah nak menang. Betul. Kat situ sebenarnya yang orang kadang tak nampak. Yang dia tahu passing je. Sebab kita pula sebagai pegawai kan, kita tengok kita batalkan. Batal sesuatu tim sekolah ke apa. Memang masa tu kita dah kena ready lah. Betul. Kena ready dah. Kalau nak batalkan kena ready. Mesti kena kukuh Mesti ada stang kena kukuh. Sebab tu sekarang ni kita dah untuk tahun ni kita dah kuasakan penggunaan video. Tahun lepas lagi dah. Tapi masa tu kita video tu sebagai kita punya rujukan je lah. Sebagai kalau contoh hakim penamat, kita gunakan sebagai untuk tengok semula. Now kita memang jadikan video tu sebagai satu bukti dan juga rujukan yang kukuh lah, evidence. So video-video ni yang official je lah. Ya, official. Kalau parent tak ada lah Parent tak boleh tengok sebab angle dia kadang tak tepat kan. Hanya untuk yang kepegawaian dan juga macam jurulatih, kalau ada AGU sebagainya kita boleh tunjukkan. Sebab kadang bila melibatkan larian ni, dia punya angle tu penting kan video ni. Betul. Kadang kalau parent dia ambil di atas, dia dah kata nak ada video parent tak boleh guna kan? tak boleh. Lepas tu dia pergi buat bantahan dengan video dia. Memang tak lah kan. Memang sebab tak boleh. Dia angle tu amat penting dalam video olahraga ni kan. Kalau tak susah nak dapat kan. So kadang dia tolak tolak di sebelah sini kan, tengah-tengah berlari tu dia boleh tolak sebelah sini. Kalau kita ambil daripada sana tak nampak. Ya betul. Kita ambil daripada sebelah kanan dia tak nampak dah. Betul. So kamera-kamera olahraga ni dia ada angle-angle dia kan. Bukan main letak je kan. Bukan main letak je. Kalau tidak kan isu memang isu. Tapi memanglah bila kita buat membatalkan je, preparation untuk kenapa dia batal tu memang penting lah. Betul. Kan? Kena ready. Kena ready. Kalau false start tu okey, orang akan nampak kan. Tapi bila yang tengah-tengah macam biasa yang jalan kaki lah kan, jalan kaki tiba-tiba dah kena keluar je kan. Tapi false start ni jarang orang ni jarang orang review Ya, jarang sebab dia dah nampak. Sebab apa? Bukan sebab orang dah nampak. Sebab pelepasan pistol. Okey. Takut dia orang. Takut. Nampak pistol semua seram kan. Nampak pistol dia takut. Tak mungkinlah sebab tu. Tapi kalau jalan kaki tu memang ada kadang jalan kaki memang. Pengadil kita dah nampak dia Dia floating. Tapi orang jurulatih atau parent tak nampak benda tu kan. Banyak. Jalan kaki memang sangat-sangat banyak. Yang sebenarnya bila kita tengok macam sengaja pun ada benda tu. Dia ajar supaya atlet dia berlari, mencuri. Maksudnya mencuri. Waktu tak ada hakim, jalan kaki, curi sikit. Lari sikit. Dia cuba lari sikit. Dia tak lari. Tahu. Tapi mata 24 jam tu. Mata penonton lain semua nampak benda tu. Walaupun kita tak boleh ambil pendapat daripada penonton lain, tapi for sure benda tu akan jadi bukti kepada orang yang kalau kita batal pun memang betul dia batal. Kita hanya tengok
part kita. Part yang orang lain kita tak tengok. Betul. Dia sebab tu lah kita lantik sebagai pengadil kan. Betul. Ada Kita tak buat apa kan. Dah lah berpanas-panas kat situ. Jalan kaki 10,000 Ya, tunggu. nak tunggu 1 jam. Bacak. Berapa pusingan tu kan. Okay. Baik, sebenarnya sebab dalam sukan olahraga ni, kalau kita tengok pengadil, teknikal dia ramai kan. Sebab banyak acara. Sebab itulah bila melibatkan kos, olahraga ni antara kos yang paling tinggi sekali apa saja kejohanan sama ada peringkat daerah ataupun negeri kan. Dan kebangsaan sekalipun dia punya kos amat tinggi. Jadi kata apa? Dalam memastikan bajet tu cukup kan. Bajet tu cukup. Adakah kita menghadkan teknikal ataupun pengadil kita lah dalam waktu kejohanan nanti. So macam mana? Adakah menghadkan bilangan pengadil tu ada efek kepada kejohanan kita? Kalau ikutkan, kalau kita hadkan bilangan had tu, kita kena tengok had tu, adakah had tu mampu untuk kita gapai ataupun had tu memang tak mampu untuk kita gapai. Bagi contoh, kalau untuk kejohanan kali ni kita gunakan 80 orang pegawai. Kita masuk dengan ada pegawai daripada IPG. IPG. Itu cukup. Memang cukup lah kita kategorikan cukup. Tapi kita pernah juga jalankan kejohanan dengan 60 orang. 60 orang. Dan satu masa 2024 tu kita jalan dengan 57 orang. Yang tu memang tak cukup. Okey, itu bukan sebab kita had. Itu ada kekangan dari segi kewangan pegawai. Masa tu pegawai tak dapat pelepasan dan sebagainya lah masa tu. Last minute ditolak, tak boleh tukar. Tapi setakat ni saya berurusan dengan PPD tak adalah had sangat pun. Memang apa yang kita minta memang PPD bagilah. Ini bukan sebab depan PPD memang betul. Kita minta biasanya bagi. Bab tu saya rasa tak ada masalah. Makan, saya pernah tahu nak potong, bukan nak potong makan, macam nak cut bajet sikit untuk makan. Tak boleh. Kena marah. Kena marah. Makan kena jaga. Semua orang yang bertugas, pegawai, baik pengelola, baik budak yang bertugas sebagai quartermaster, keselamatan, polis, ambulans, semua kena dapat makan. Pastikan sedia orang semua kena dapat makan. Kalau salah seorang ada bunyi tak dapat makan, siap katanya. Saya tak nak dengar tu kan. Tak nak dengar. Sebab kita dah panggil dia orang bertugas kan, to appreciate makan kan. So betul, kena ada makan. lah. Takkan tak bagi makan. So sebenarnya dari segi bajet tu kita cubalah sesuaikan kan. Boleh kita kurangkan, kita kurang. Tapi itulah macam bilangan tu kalau terlalu sikit dia akan merencatkan juga kan pertandingan kita dan jadi lambat lah. Macam nak angkat hurdle tu kan. Kan perlukan kamai kan. Betul. Kalau kurang kan akan jadi drag masa nak susun tu kan. Bukan tak boleh jalan, tapi kualiti dia tu, kualiti masa kan akan mengganggu kita punya kejohanan lah. Sebagai PT saya memang kena menasihatkan sekolah pengelola dengan peruntukan dan bajet yang ada. Tapi dalam masa sama nak kena pastikan kejohanan berjalan dengan sukses dan jayanya. Kemudian kena ada elemen-elemen yang macam menarik pada tahun itu untuk dilihat untuk orang lain oleh sekolah-sekolah lain. Tapi dalam masa yang sama mengikut bajet yang telah ditetapkan. Saya mungkin tidak boleh campur urusan kewangan, memang bukan dalam bidang saya, tapi saya boleh memberi guideline kat mana nak kurang, kat mana yang guna lebih. Apa yang perlu, apa yang tak perlu, supaya dia dapat menggunakan peruntukan yang diturunkan dengan kadar yang cukupnya tanpa menjejaskan kewangan daripada sekolah pengelola. Betul. Tak membebankan sekolah. Tidak, tak boleh membebankan. Kita tak akan membebankan sekolah pengelola. Okey, cikgu. So, kita nak terus kepada kata apa? Inspirasi lah. Kepada nasihat kepada guru-guru sukan kita, guru-guru olahraga kita. Kita tak nafikan ada yang fanatik, ada yang sambil lewa pun. Kan, sebab kita galakkan penyertaan di semua sekolah menengah tengah menyertai kejohanan olahraga ni. Ada sekolah yang memang dah prepare, ada sekolah yang sekadar menyertai saja. So apa nasihat ataupun kata-kata untuk mereka yang sekadar menyertai tu? Sebab kita perlukan fighting dia orang tu untuk kita naikkan semua level. Kan, tapi kalau ada sekolah yang masih tidur kan, kita istilahkan tidur lah. Hantar tu sekadar hantar sahaja. Kan nak dapat sijil penyertaan. Tapi tak pernah berlatih pun. Sebab kita tak nafikan bila kita tengok lompat jauh asyik fall. Kan, lompat tinggi dia boleh jadi Superman. Kan, Spiderman pun ada kan. So sebenarnya kalau kita ikut
teknik-teknik ni di peringkat sekolah dalam silibus PG ada. Betul. Kan? So di mana silapnya pun kita tak tahu kan. Sebab silibus memang ada kaedah larian, kaedah lompatan, balingan kan. Cuma apakah nasihat yang boleh cikgu kongsikan dengan jurulatih di sekolah supaya mereka ni ada semangat untuk melatih budak. Nampak budak ni boleh lawan di peringkat daerah ni. Okay. Yang saya tengok dalam sepanjang penglibatan saya dalam bidang olahraga ni dan sukan olahraga terutamanya di Melaka dan spesifiknya di Melaka Tengah, kita sangat kurang pembangunan yang daripada peringkat kaum biar itu di sekolah. Okay. Kalau ikut bakat ni memang sebenarnya ramai je bakat. Bakat tu ada. Kalau ikut bilangan keterbatasan kita, maksudnya bilangan murid yang kita ada pun cukup sebenarnya untuk berbahagi beberapa sukan. Betul. Okay. Ada 24 sukan dalam MSSM kan. Jadi kalau ikut kan cukup je. Cuma ada yang memang pelajar yang murid yang memang langsung tidak terlibat. Okay, jadi macam mana caranya? Okay, saya nasihatkan, bukan nasihat, saya bagi cadangan lah. Okay, saya bagi cadangan bermula dengan sedikit. Bermula dengan sedikit, ambil 2-3 orang atau 4-5 orang sahaja. Okay. Yang kita fokuskan budak ni, murid-murid ni, supaya dia dapat satu maksudnya kita melatih tu dengan betul-betul kita bagi tumpuan kepada. Kalau nak fokuskan dia acara larian, okey, cikgu boleh tengok hari-hari, boleh tengok dia berlari. Sebab dia tak boleh timbuk sangat kan. Seorang pun boleh kan. Balik lontar peluru, lontar je peluru hari-hari. Ya, betul. Tapi maksudnya yang keduanya, tadi saya cakap fokus kan, yang pertama. Yang keduanya, untuk guru-guru ambillah kejurulatihan, belajarlah something. Tak rugi pun cikgu, tak rugi. Betul. Memang tak rugi. Okey, maksudnya kalau bukan sebagai bukan nak jadi seorang jurulatih, cukuplah kita menjadi seorang jurulatih di sekolah. Okay, baik, belajarlah itu, tak kisahlah. Bukan saya cakap dalam bidang olahraga saja. Kalau cikgu minat bola, pergi. Asas jurulatih lah. Asas jurulatih bola. Kalau cikgu minat bola tampar, pergi asas jurulatih bola tampar. Supaya bila cikgu ada asas kejurulatihan, tak kisah apa-apa sukan pun cikgu dah boleh handle. Especially bab fitness. Betul. Fitness. Lepas tu bahagian macam mana nak handle budak yang terutamanya acara yang melibatkan pasukan. Okay. Semua tu cikgu belajar dalam semua sukan tu. Jadi bila cikgu minat, contoh kata minat bola tampar, pergi bola tampar. Ambil kejurulatihan bola tampar supaya cikgu boleh tahu. Kalau cikgu kena bawa juga kelas sekolah ni kan kita campur-campur kan. Kita lah bawa bola tampar, kita lah bawa olahraga. Okay, bila kita kena bawa budak olahraga, khususnya cikgu tahu macam mana nak develop stamina budak. Stamina murid. Cikgu tahu macam mana nak dapatkan macam mana nak tengok budak ni lari laju ke tak lari laju, cikgu dah tahu. Cikgu dah tahu. Sekurang-kurangnya. Betul. Kemudian kita tengok dah nampak macam soalan yang berkaitan dengan asal boleh je masuk. Ini saya nak macam dalam podcast ni sesuai kot saya boleh sampaikan kepada mereka. Sampaikan. Okay. Kita tengok Melaka Tengah ni, bukan Melaka Tengah, Melaka keseluruhannya. Okey. Iuran yang kita tetapkan untuk semua sekolah adalah sangat-sangat murah. Ya, murah sangat. RM70 untuk sekolah rendah, 120 sekolah menengah. Ini kalau negeri lain tengok ni, dia terkejut ni. Ya. Satu Melaka. Okey. Dan juga RM20 untuk SKM. RM20. Bayangkan RM20. Macam mana kita nak sewa satu venue yang betul-betul ikut spek dengan harga RM20 daripada sekolah tu. Okey, bukan kita salahkan sekolah, tak. Sekolah hanya mengikut arahan. Saya minta lah. Okay, mungkin saya tidak ada apa-apa kepentingan untuk diri saya pun. Cuma pertimbangkanlah semula berkenaan dengan yuran penyertaan tu. Kalau boleh naikkanlah sikit. Paling sesuai kalau saya lah. Kalau saya 120 untuk sekolah rendah. Tak apa, yang itu yuran tu kan. Itu biar JPN putuskan. Yelah, tapi itu cadangan lah maksudnya. Cadangan paling sesuai lah. At least 200 betul. Tak, memang kita tak nafikan negeri-negeri lebih mahal kita. Jauh. Dia Melaka ni dia baik sikit. Terkejut dengar-dengar. Kita sebenarnya kita nak galakkan penyertaan tu kan. Bila bayar RM70, dia ada 40 orang yang atlet yang dia daftar, dia hantar je lah. Tak kisah, yang penting dapat sijil.
Itu yang kita tengok, ada yang Superman, Ya. ada yang lari terus lari atas pasir, ada yang lari berpagar, sepak pagar dan sebagainya. Itulah. Sebab apa? Bila dia dah daftar dengan RM70 tu, dia akan terus Hantar masukkan semua. daftarkan semua So atlet dia. tak berlatih pun pergi je Tak lah. apa, dia tak berlatih tak apa. Dah daftar RM70. Itu yang perlu RM70 je. itu yang perlu kita kaji balik tu. Betul. Kan Itu penting. Itu yang pihak berikutnya kena kaji balik lah. Kita bukan kita tidak Ya, menunjuk kepada mana-mana orang dan juga mana-mana pihak. Cuma kita keutarakan apa persoalan dan yang masalah yang kita ada dalam tu. Betul. Okay? Dan di samping itu juga dapat membantu sikit banyak dalam menghasilkan penganjuran yang lebih baik di masa hadapan. Betul lah. Sebenarnya bila kita sebut tentang yuran ni, kalau kita ikut di Melaka ni, kita lebih kepada menarik sekolah untuk menyertai. Belum sebab tu tak mahal. Kan. Dan kalau kita nak naikkan, mungkin itu di JPN lah kan. Ya, JPN yang JPN. akan bawa benda ni. Kita sentiasa membawa isu-isu sukan ke JPN untuk JPN angkat kepada pengarah, dan pengarah yang akan putuskan lah setelah Majlis Tertinggi Mesyuarat. Kena ada justifikasi kita lah kan. Betul. So Kita di peringkat bawah ni kita just menyatakan lah. Ya, Macam tak tu ada juga, masalah. Macam tu juga saya cakap tadi, dulu masa saya jurulatih dengan saya jadi pengurusi teknik lain. Ya, betul. Memang berbeza lah. Beza. So kita tak nafikan dari pengurusan macam peringkat kejohanan di peringkat daerah ni pun duit peruntukan yang diturunkan kepada PPD kita turunkan kepada sekolah pengelola. Banyak juga kan, olahraga ni antara yang paling banyak, hampir 20,000 kan. Sekolah kejohanan lain sikit je kan. Tapi tak apalah, itu bab kewangan ni itu urusan JPN, PPD dan sekolah pengelola kita akan settlekan. Yang penting hasil yang akan keluar daripada kejohanan ini. Okay. Baik. So ada apa-apa lagi tak yang Cikgu Irwan kata nak kongsikan dengan kita punya dalam rancangan podcast kita ni? Saya nak berkongsi lah satu panggil apa bukan perkataan, ayat ataupun perumpamaan, peribahasa lah macam tu lah lebih kurang. Dalam olahraga ni, satu saat boleh menentukan juara, tetapi satu keputusan yang adil boleh menentukan maruah kejohanan. Sebagai seorang PT ataupun pengelola kepada kejohanan tu, andai kata tercoret satu keputusan yang tidak adil, benda tu akan melibatkan kesemua orang akan menerima tempiasnya. Termasuk PPD, termasuk sekolah pengelola, termasuk juga silap JPN pun akan, kenapa cikgu ni buat macam ni. Betul. Peraturan bukanlah untuk menyusahkan atlet, tetapi peraturan adalah untuk memastikan semua bertanding boleh finish di garis yang sama. Pingat menjadi rebutan, tetapi integriti pertandingan adalah kemenangan yang paling besar. Jadi kita sebagai jurulatih, sebagai guru terutamanya, kena jaga integriti kita, dan juga macam saya cakap tadi, kita kena ingat balik kita seorang cikgu, jangan tunjukkan attitude kita yang baik. Jangan sampai cikgu bertengkar mulut dengan cikgu di satu pertandingan, walaupun kita kena ingat balik bila kita nak bukan saya cakap ni untuk defend diri saya ataupun bagi tahu awal jangan serang saya, tak bukan tak, tapi kita kena ingat, kena lihat sekeliling. Kita diperhatikan kan. Semua atlet tu memerhatikan kita. Betul. Kita bertengkar untuk satu perkara yang apa-apa pun bincang. Betul. Datang bincang. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kalau kita boleh untuk mengubah keputusan pertandingan bukan di pihak saya. Itu ada referee padang, ada referee balapan, itu ada juga pengurus kejohanan. Saya di peringkat pengurusi teknik akan mendengar semua yang diutarakan oleh guru-guru sepanjang kejohanan ini berlangsung. Itu saja saya rasa. Baik. Baik Cikgu Ridwan, terima kasih atas perkongsian secara terus daripada memang tak ada tapis sebenarnya. Tak ada tapis. Tak apa, tak ada masalah. Dalam sukan kita kena suarakan apa sahaja supaya kita boleh tambah baik kan. Dan terima kasih juga atas kehadiran sanggup datang pada petang ni untuk berkongsi dari segi pengalaman dan juga susah senang sebagai pengurusi teknik ni. Baik, untuk makluman semua, kita punya segmen ni, program podcast Pod Bakat PPDMT bukan saja akan kita kupas berkenaan sukan,
tapi juga core curriculum. So akan ada lagi kita punya segmen, tunggu je lah. Mungkin akan ada host yang lain, moderator yang lain kan, yang lebih padu lagi kan, kita akan jemput. Bila ni nak apa nak Ini release video ni? Kita akan release sebaik selepas Okay. keluar je Jadi kita akan release. boleh promote kejohanan kita ni. Memang itulah keutamanya kenapa kita panggil hari ni, nak buat juga sebelum kejohanan berlangsung. Kita buat podcast ni untuk kita sharing, supaya mereka nampak bagaimana tugas seorang pengurusi teknik. Apa yang sebenarnya yang dihadapi pengurusi teknik, kita murung ke kan, ceria ke, orang tak nampak tu di belakang. Yang bekerja bersama je nampak kan, macam mana seksanya, bukan seksa lah, bekerja kerasnya seorang pengurusi teknik dengan menjayakan. Dengan dia punya tim untuk menjayakan kejohanan kita di peringkat daerah ni tanpa ada kecacatan. Walaupun kita tak nafikan takkan 100% the best, tapi sekurang-kurangnya kita akan minimizekan kekurangan tu. Okay, baik. Sampai di sini saja. Cuma satu pesanan daripada saya dalam kejohanan olahraga ni, menang kalah ada pertandingan, yang penting berlawan secara adil dan bermaruah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di segmen ataupun di program Port Bakat PPDMT pada tahun ini. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.